Hai, hari yang ke-11. Diet, no sugar. Okey, hari ni kita akan buat daging bakar, daging bakar. So, hari ni aku ada prepare sikit. Kita ada, kata orang kat sini dia ada daging, dia ada brokoli, dan dia ada mini jagung. Lepas tu, telur, scrambled egg. Apa yang jadi hari ke-11? Hari ke-11, dia okey lah, energy tu ada balik. Dan aku punya craving tu dah kurang sikit. Dia pelik lah, kadang-kadang craving naik tinggi, kadang-kadang dia turun. Macam tadi kat office aku kan, semua orang berkat, dia orang ada beli satu donut set punya. Lepas tu dia orang share ramai-ramai. So dia orang offer lah dekat aku donut tu. Aku macam terpaksa tolak lah donut tu. Walaupun kau tengok donut tu sedap je. Kau nak makan je, tapi kita tak boleh makan. Sebab aku nak buat challenge ni. So, struggle dekat situ lah. Persekitaran kita mempengaruhi kita. Okay, let's go, kita masak. Dia ada daging, ada sayur sikit, ada telur. Ni dah makanan aku